Assalamualaikum guys, jumpa lagi di YouTube channel Akram Razali Believe That. Okay guys, so Akram dengan Akmal, Kak Ima, Ruhu, Aizana, kita orang nak pergi berbuka. Kita orang nak pergi berbuka tempat yang ada viral dekat TikTok. Kita orang nak pergi berbuka di situ, cuma hari ni Akram kerja lah sebab busy sikit, so Akram terpaksa kena masuk kerja. So Akram dah nak balik kerja, so Akram on the way nak pergi sana. Tapi diorang semua dah on the way pergi sana. Akram jumpa dengan diorang kat sana lah. Korang boleh tengok lah footage yang diorang. What's up guys? Okay, hari ni kami ada dinner. Okay, ada appointment nak pergi makan buffet berbuka puasa. Macam biasalah, saya punya bini, Akram, dia punya bini dengan si Ruhul. Sekarang ni saya perjalanan nak ke rumah Akram, tapi tengoklah sekarang tengah jam. So saya nak ke sana untuk pick up dia orang. Akram dia kerja hari ni, sebab dia memang kena masuk kerja. Mungkin dia balik kerja dia terus pergi sana. So jadi korang tengoklah video ini sampai habis ya. Jom. Okay guys, sekarang ni kami dah sampai rumah Akram. So dalam sejam lagi kita orang keluar, sebab bagi nak mengelakkan jam. Sekarang ni kami semua sudah sampai dah, termasuk Ruhu sekali. Nah, say hi. Budak bangun tidur. Apa-apa nanti kita jumpa sana. Ciao. Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat destinasi. Boleh tengok kawasan. Kalau korang berminat nak pergi sini, sini nama tempat Kenangan Gelas O dekat Meru Kelas. Okay, dia punya harga satu kepala RM35. Lepas ni kita tengok menu dia. Ciao. Okay guys, so Akram dah sampai. So nampak ni tempat dia. Hari ni challenge RM60. So RM60 ni Akram habiskan dekat sini lah. Tapi harga dia RM135 seorang. Ni untuk Akram dengan Zana lah, RM60. Tapi so jadi RM35, jadi RM10 lah lebih. So RM10 tu Zana tambah lah. Challenge RM60 habiskan dekat sini. Sini tempat nama dia Kenangan Glass Hall Buffet Ramadan. So jom kita masuk. Tak tahu mana dia kan? Ada apa tu? Ni ayam nasi dia. Sana lah. Ni. Sana ambil. Ambil apa? Ambil apa? Ambil apa? Nasi tahu ah. Amin.
Awak puasa juga ke? Awak puasa juga ke? Puasa. Ariana makan apa? Ariana makan apa? Tengok sini, Ariana makan apa? Nah, Nana makan apa nak? Ni Papa Nana ni. Saya bawa habis makan nasi minyak. Minyak lagi. Ayam masak merah. Tu tengok yang Wuhu makan tu mi kari. Kari. Lepas tu kita ada ni apa rojak buah. Bihun sup, spaghetti, air teh tarik, air bandung. Kuih muih dengan apa colek malah. Ahmad, cakap jangan pakai t-shirt tengok ni. Nah, cakap nah. Cakap nah. Nah, Mak ada tu cakap. Hello. Nama siapa? Nana. What your name? Nah, lah ni. Angka banyak angka. Berbuka dekat mana, kena ada glass hall. Terus makanan lah, makanan dewan kita. Oh, okey. Boleh. Satu, dua, tiga. Okey, nama saya Akram. Saya Ruhul. So, kita orang makan dekat Kenangan Glass Hall. Boleh nak cakap banyak pelbagai pilihan. Dewan ni pun macam cantik. Location macam high class lah. Memang suitable untuk semua orang yang tak sini buka puasa. Makan ayam masak merah. Kalau saya yang ni, apa nama tadi? Sagu. 9. Sama tu. 9. Kurang satu. Kurang satu. Okey lah, saya buka 10 ke 10. Boleh lah. Boleh. Bagi saya berbaloi Dah. Makanan aku kenyang. Banyak. Sengka tempat ni. Bye-bye. Mana bungkus? Dibagi bungkus. Kita bungkus dulu. Datang kat sini. Ni tempat nama dia. Buffet Ramadan. Sebelum ni tak puasa Empong kan? Ada. Ni baru tahun ni buat ke macam mana? Tahun ni buat. Dia ada 2 tempat. Ada? Yang ni paling dekat dengan rumah kita. Okay guys, so kita orang dah lepas bermain. Kita orang nak keluarkan energi. So kita orang nak berlawan badminton. Perlawanan pertama, Akmal berlawan dengan Kak Imah. Sekejap lagi Akram lawan dengan Ruhu. Kita lawan 2 nanti. Kita lawan 2. Kita tengok match pertama. So antara Kak Imah dengan Akmal, siapa yang akan menang? Okay, ready? 5-0 guys. Tak sempat rekod tadi. Sekarang ni Kak Imah 5, Akmal 0. 6-0. 7-0. Tukar tempat pula. Masuk. 7-1.
Okey, 18-19 sama. Oh. Si. Untuk next round, Akram menetap ke garisan. Sedia, mula. Nampaknya Wuhu mendahului 2-0. Wuhu 20, Akram 14 dimenangi oleh Wuhu Hub.